Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyyin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi kiram. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alimu allimni min ilmika ma tarda bihi anni wa la tu'akhizni bima ta'lamu minni ya halim khalliqni bi khuluqin ilmi wa haqqini bi haqa'iqin ilmi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sirrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sirrana wa yassir lana umurana. Rabbi shrah lana sirrana wa yassir lana umurana. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Abad kita hubung pengajian kitab Baquratul Amani pada muka surat 24. Pada kata semulanya ketiga tabligh, artinya menyampaikan barang yang disuruhkan mereka itu dengan persampaikan dia kepada makhluk daripada hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan lainnya, dan menyatakan dia baginya, maka menyata ia akan dia baginya dengan terang. Ada kalanya dengan perkataan, dan ada kalanya dengan perbuatan, dan ada kalanya dengan sendiri, dan ada kalanya dengan wasitah, supaya dapat mengikut titah dan menjunjungkan dia. Adapun barang yang dilarangkan mereka itu daripada menyata kepada seseorang, maka tiada harus bagi mereka itu menyatakan dia, maka tiada dapat mengetahuikan dia seorang daripada umat. Maka tidak ada makna bagi pertanyaan seseorang kita apa ia. Dan adapun barang yang diberi pilih kepada mereka itu antara menyampai dan menyembunyi, maka harus bagi mereka itu menyata bagi siapa-siapa yang ia suka, dan menyembunyikan dia daripada yang lain. Maka nyata daripada ini bahawa barang yang diwahyukan dia itu tiga bagai, seperti yang tersebut. Baik, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita mengucapkan bersyukur dan terima kasih kepada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kita boleh lakoh lagi selakoh dalam tahun baru. Maka kita selamat datang tahun baru untuk kita menjadikan insan, untuk kita menjadikan manusia yang baik. Dulu kita baik dah, maka pada tahun ni menjadikan manusia yang terlebih baik lagi. Oleh kerana tahun hak lepas mari dah, betapa ramai manusia hak meninggal dunia, hak mati. Allah Ta'ala tak mematikan kita lagi. Allah Ta'ala masih simpan nyawa kita lagi, boleh lakoh pada tahun ni. Alhamdulillah. Ya, walau bagaimanapun kita nampak kita umur kita khom namuh. Umur kita banyak, tetapi masa hidup kita khosikat. Umur kita banyak dah. Khom namuh, hak dulu 50, 51, hak mana 60, 1 dah, hak mana 2, 3 dah. Jadi lama kita ni banyak tamuh, tetapi ingat masa hidup kita khosikat dah. Sikap nak pergi mana? Sikap nak pergi lubang kubur.
Sebab perjalanan hidup kita manusia, kita bukan setakat berjalan atas dunia saja. Bahkan kita akan pindah pergi pula satu tempat dinamo kata alai kubur atau alai barzakh. Sebab masa yang baki, masa yang ada lagi, jangan kita mensia-siakan masa kita. Oleh kerana masa kita guna dah lebih banyak dah. Banyak dah. Masa kita guna tu lebih banyak daripada masa hadapan lagi. Masa akhir datang tu sikit sangat dah. Bila masa Allah Ta'ala nak cabut nyawa kita, hak tu rahsia daripada Allah. Tapi kita hak ceraknya, kita guna masa habis banyak dah. Guna masa habis banyak dah. Dan kita tua, kita sendirilah lebih tahunnya guna masa kita hak lepas mari dah tu. Berpuluh-puluh tahun, 40, 50 tahun hak lepas mari dah. Habis ke mana masa kita? Kita hak lebih tahunnya. Maka harap-harap kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Tuhan jaga, Tuhan bimbing ke kita menjadikan manusia yang terlebih baik pada tahun ni. Boleh jadi tahun ni, tahun yang terakhir bagi kita dah. Belum tentu lagi kita lepas lakuh pergi pulak 2 tahun lagi, belum tentu. Tak ada siapa pun yang tahu ajal dan masa mati bagi dia. Sahabat itulah sabda Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik manusia ialah mereka yang Allah Ta'ala bagi umur yang panjang. Tuhan bagi umur hidup atas dunia seumpama ke modal hidup dia atas permukaan bumi ni. Banyak tahun lamanya hidup. Tetapi dalam keadaan umur dia panjang, dia isi ke benda hak baik dan benda hak molek. Inilah sebaik-baik manusia. Allah Ta'ala beri modal dan Tuhan jadi baik amalan-amalan perbuatan dia. Hak ni orang baik. Tapi kata Rasulullah, wa syarrun nas, dan sejahat-jahat manusia ialah mereka yang Allah Ta'ala berikan umur yang panjang juga. Fir'aun hidup mari 400 tahun. Umur panjang Fir'aun ni. Adakah umur panjang tanah kata orang itu saya? Belum tentu lagi. Rasulullah kait wasa a'malhu, bila ya umur panjang tetapi dia isi ke dengan kejahatan dan keburukan dalam kehidupan dia. Inilah sejahat-jahat manusia. Maka kita tak selah masa kita mensia-sia ke, masa kita habis saja tak tahu apa nama pun masa dulu. Maka tak selah. Azam cinta hati berputus. Niat kita bersungguh, berteguh sungguh. Kita berada di awal-awal bulan Muharram tahun baru, niat kata aku nak jadi orang yang taat kepada Allah Ta'ala. Aku nak usaha sungguh-sungguh, nak jauh ke daripada perkara hak Tuhan lagi. Kalau dulu aku main masjid, tak cukup 5 waktu. InsyaAllah, ya Allah jagakanlah aku supaya aku boleh mari jemaah Jumaat 5 waktu tak putus. Ya Allah, tahun dulu aku tak ada mari mengaji, orang mengajar aku putus semua. Maka harap-harap tahun ni ya Allah, tiap kali ada orang mengajar aku nak ada semua. Tu lagu tu. Kalau hak tahun lepas mari dah aku tak hidung masing kupik nah aku ni. Maka tahun ni ya Allah bagilah riaknya untuk tangan aku beri kepada orang. Ya Allah, tahun hak lepas payahnya mulut aku nak zikir kepadamu. Maka tahun ni mintalah wirmu tu membasuhkan lidahku dengan zikir kepadamu. Dulu ya Allah, tahun hak lepas mari dah aku wahai mengata ke orang. Tahun ni mintalah wi bagikan berik kepada aku sikit, wi berik mulut-mulut aku. Ya Allah, tahun hak lepas mari aku duduk tak tahu gapo nama wahai ngepek ke untuk lelaki. Mintalah tahun baru ya Allah, bagilah kain berik aku tak ada lama dah, mulut aku tak ada berik. Minta ibu beriklah ya Allah. Jadi ubahkan kehidupan kita kepada arah yang baik. Bila sebut kata mu'al hijrah yang paling mana hakikat hijrah ialah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita meninggalkan segala perkara hak Tuhan marah. Di mana hijrah yang paling hakikat yang sebenarnya. Kita kata ma'al hijrah, kisah ma'al hijrah Rasulullah. Nabi kita duduk Mekah, pindah terakat pergi kepada Madinatul Munawwarah. Hak tu khususi Rasul dan juga para sahabat je. Tak ada dah amalan tu. Amalan hijrah pindah tempat kepada tempat yang lain, hak tu khususi bagi Rasulullah dan juga para sahabat. Tetapi kita orang hak belakangnya hijrah juga kena hijrahnya hak tak baik kepada baik. Hak tak berjuruh kepada berjuruh. Hak malah buat ibadat, we jadi rajin ibadat. Bila lagi kita nak buatnya?
Pas setahun duk sepengatu layu kita. Tak berubah kita. Tua tu berubah dah, hak putih, hak hitam jadi putih dah. Hak kemah dulu jadi gonye belaka dah. Muka lain berubah belaka dah. Tapi pergi perangai tak berubah, tak seh. Nak jadi orang baik dah, nak jadi orang baik. Tapi ingatlah, semua tu inayah, taufik daripada Tuhan belaka. Maka baiklah pada malam ni, kita nak kecek masalahnya bab-bab sifat Rasul tak habis lagi. Kita undur semulanya masalah sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan wajib atas kita orang mukallaf kena belajar, kena mengaji sehingga mengetahui dan iktikad kata orang hak Rasul ni wajib kena adanya, mesti kena ada 4 sifat bagi dia. Yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga malam ni tabligh. Apa makna sidik? Benar pada tuturek, benar pada cakapan, apa sahaja hak Rasul kata benar belaka daripada Allah Ta'ala. Yang kedua sifat amanah. Apa makna amanah? Ismah. Apa makna ismah? Semua orang hak Rasul dia buat segala perkara hak Tuhan suruh, dia tak buat perkara hak Tuhan larang. Itu makna amanah. Yang ketiga malam ni dia katanya ialah tablighun. Sifat tabligh balagha yuballighu tabligh. Apa makna tabligh? Artinya tabligh bahasa Arab. Bila sebut arti ialah terjemuh alih bahasa. Pindah ke satu bahasa kepada bahasa lain, itu orang panggil arti. Arab pergi kepada Melayu, tabligh Arab, Melayu katanya menyampaikan atau memberitahukan. Menyampaikan gapo? Barang yang disuruh, yakni disuruh oleh Allah akan mereka itu orang hak Rasul tu, dengan sampaikan dia akan barang tu. Sampai tu, menyampai tu takluk kepada makhluk. Bila sebut tabligh ni ialah menyampaikan barang yang Allah Ta'ala suruh menyampaikan dia kepada makhluk. Siapa makhluk sini? Ialah sekalian mukallaf. Itu. Makhluk di sini ialah sekalian mukallaf, kena kepada jin dan manusia. Bila sebut kata manusia, ada manusia hak mukallaf. Bila sebut kata jin, jin juga ada hak mukallaf. Maka orang panggil sikalain. Dua perkara yang memberatkan bumi, dua. Yang pertama manusia dan jin. Jin dengan manusia tak ada beza pun. Hak bezanya kita manusia hak tak nampak dia. Dia nampak kita jin. Akhirat esok, dalam syurga esok, jin tak nampak kita, kita nampak dia. Tu. Jin atas dunia banyak, satu alam pula jin ni. Ada jin hak Islam, ada jin hak kafir, ada jin hak malas maya. Supaya ya. Manusia malas maya, jin pada hak malas maya. Manusia hak Islam, jin pada hak Islam. Manusia hak kafir, jin pada hak kafir. Islam hak munafik ada, jin juga ada hak munafik. Ada Islam hak curi, ada jin hak curi pada. Mana kata supaya? Mana kata orang daripada gulungnya makhluk Allah Ta'ala yang membebankan, yang tanggung pikulnya hukum hakam Allah Ta'ala, dua, jin dan manusia. Manakala bila sebut kata jin dan manusia tak lepas daripada hukum taklifiyah. Hukum taklifiyah 5. Ada kala haram, wajib, makruh, sunat, harus. Ni orang panggil hukum taklifiyah. Maka hukum ni ialah yang bergantung, yang bersangkut paut dengan perbuatan bagi jin dan manusia ni. Bukan diri perkara tu. Sebab bagi orang mengaji usul fiqh, bila sebut kata wajib, maka bila sebut kata wajib, kena ke gapo wajib ni? Ding. Kena ke gapo wajib? Wajib ni bagi kalau kita buat boleh pahala, tak buat berdosa. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Bila kita buat boleh pahala, tak buat berdosa. Bila kita buat, Allah Ta'ala janji nak beri syurga. Bila kita tinggal, maka Tuhan humil dalam api neraka. Itu makna wajib. Maka wajib-wajib ni gantung dengan gapo, ding? Dia sakut dengan gapo tu wajib.
Ding ke bank ngorek ni. Ding bank ngorek ni. Alhamdulillah. Nak tiup dengar. Tak percaya tanya benda. Nak tiup dengan suara ding bank ni. Benda wajib ni sakut dengan apa? Buat bagi tak molek. Gapo bagi tak molek? Dah orang. Bunuh orang. Cicir orang. Aduh. Lepas tu apa lagi? Dah hak haram ke hak wajib tanya ni? Hak wajib ke? Hak wajib kita buat boleh pahala, tak buat berdosa. Ya sakut dengan gapo muka tu? Nak kata boleh kata wajib, ya sakut dengan gapo? Gapo kata hak dimbilai? Cuba dimbilai 5 perkara hak wajib gapo tak? Gapo kata benda hak wajib? Kalau kita buat boleh pahala, tak buat berdosa muka tu. Gapo kata? Banyak nak 5 ya. 1 semaya 5 waktu dah. Puasa bulan Ramadan. Yang 3 keluar zakat bagi orang ada. Yang keempat apa pak? Haji kalau ada. Yang 5 dekat ria. Din, yang kelima ke apa ni? Mana hak haji? Wayak dah ulah zakat saat ni. Ulama mengatakan bagi hak wajib semua ada 500 perkara. 5 perkara tu kita pun 500 dalam kitab tafsir mengatakan benar hak Tuhan suruh ada 500 perkara, benar hak Tuhan larang juga ada 500 perkara. Cuba bila nak 5 perkara. Ding, gapo lagi? Benar wajib. Gapo? Weh. Semaya royak dah, puasa royak dah, keluar zakat royak dah, haji royak dah. Yang kelima? Gapo lagi? Ding, so lagi. Gapo? Gapo? Allah jadi payuhnya Allah. Apa lagu tu tutup aurat. Wajib tutup aurat tu. Bila lagi 2 lagi ni. Pulak dah siapa ke isu dah rasa pun. 2 perkara lagi. Tutup aurat wajib. Yang kena taat ketuk lelaki wajib tu. Mahal menah tu. So lagi. Ding Allah kat orang Tina Ramadan ni buat apa ding lagu tu. So lagi ding. Hak ni lagi bikok orang. Bikok ding sorang ni. 7 gapo ni? Hak wajib gapo wajib? Dah banyaklah taat 2 ibu bapa mengaji agama ni wajib berlaku ni. Maka benar hak wajib tu dia sakut gantung gapo? Dia sakut di gapo? Kalau kita kata benar wajib, buat boleh pahala, tak buat berdosa. Contohnya semaya 5 waktu. Semaya ngorek, semaya isya, semaya subuh, semaya zuhur asar. Maka semaya kita semaya ni dia masuk syurga tak? Semaya ni. Maya ni ada tak? Bila kita esok, akhirat esok, kita tengoklah dari semaya pakat masuk syurga belakang gitu kan? Dah. Lepas tu apa? Hak kita nampak hak masuk syurga tu apa? Orang hak semaya tu. Diri semaya dah. Sebab hukum yang 5 tu dia bergantung sakut paut dengan perbuatan orang. Perbuatan orang itulah orang panggilnya hukum taklifiyah, hukum yang diberati dan hukum yang ditekan, hukum yang diberati oleh syarak. Itu makna hukum taklifiyah yang 5.
wajib semaya. Siapa wajib? Manusia hak mukallaf wajib semaya. Pas bila Allah Ta'ala tu dia nak balas pahala ke siapa? Balas pahala ke semaya ke? Balas pahala kepada orang hak semaya. Pahala kepada orang hak semaya tu. Bukan pahala kepada diri semaya. Manakala haram pula. Bila sebut kata haram, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Bila kita buat perkakah tu, maka Allah Ta'ala nak sumak dia dengan aku. Bila tinggal perkakah tu, Allah Ta'ala jangan nak beri pahala masuk dalam syurga. Maka benar haram, ding. Cuba bila boleh 5 perkara. Nak 5 perkara je. Sambil dia bila dia ujian witik. Ngupak haram. 2. Zina haram. 3. Tuli. Curi haram. 4. Minum arak haram. 5. Lawan tu lelaki haram. Ingat molek orang tu nak kedai baru juh belakon. You boleh gigak tu belakon. Ding, 2 perkara lagi. Perlu kau ding atak gak. Mesti cara ya ding. Masuk tahun baru dah ding bila 2 perkara lagi. Hak benar haram. Hak tu hai marah gapo lagi. Cari lemu tak molek. Mai bagi tak molek. Gapo bagi tu? Banyak perkara nak 2 je. Nak 2 perkara je. Gapo mai bagi tak molek tu? 1. Nyanyo. Makan duit anak. Anak siapa? Anak dia ke anak dia lain? Anak kita tak apa ding. Makan duit anak kita. Lepas tu apa lagi? Nak so ni ngalah saya tanya dah. So ni gapo benar haram? So ni ngalah sungguh dah saya tanya dah. Masuk tempat bagi tak molek. Gapo bagi tak molek? Disco. Masuk dalam disco. Nak tanya pula masuk dalam disco you buat gapo ni? Ya masuk pergi ceramah tak apa. Pergi dakwah dalam tu tak apa ding. Kalau pergi tunjuk langit juga tak boleh. Tu benar haram. Maka benar haram tu. Makan babi haram. Makan arak haram. Makan duit anak haram. Makan rasuah haram. Maka bila kata benar haram tu dia sakut dengan gapo? Dia sakut dengan perbuatan jin dan manusia tu. Bila hari akhirat esok, adakah babi berderak masuk dengan aku? Adakah derek botol-botol arak pakat masuk dengan aku belaka? Tak, hak masuk dengan aku siapa? Orang hak minum, orang hak makan babi tu. Dia sakut dengan perbuatan tu. Kamar dia benar hak sunat pula. Bila sebut kata benar sunat, ialah ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Bagi hak Tuhan jangan nak beri pahala bila kita buat. Bila tinggal Tuhan tak seksa. Tak buat tak ada gapo, kalau buat boleh pahala sunat. Maka nak benar sunat 5 perkara ni. Tak nak kata saya tanya dah. Maya sunat gapo? Sunat rawatib gapo lagi? Mai sunat tu habis dia cing bab sunat bab semaya saja. Hak muka lain pada semaya pula. Puasa sunat muharram lucu dah gini. Puasa sunat, semaya sunat, gapo lagi? Ding. Bini. Hujan-hujan nak bini lah. Bini bukan sunat ding, bini mubah harus. Hukum bini mubah. Hukum bini hukum bagi kahwin ialah mubah harus. Nak boleh jadi sunatnya menikah dengan sahabat kosak dia. Kalau kosak betul kena pada agama nak, maka bila dia menikah jadi sunat. Tapi kalau dia tak ada kosak gapo-gapo pun, maka nikah dia jadi harus. Gapo lagi ni? Benar hak sunat. Malam Jumaat golek buat gapo ni? Malam Jumaat golek buat gapo?
Mana mak ai kalau buat apa? Baca Quran dah. Baca Quran sunat. Lepas dah baca Quran buat apa bagi orang sunat? Ada mana jemaah? Iktikaf. Oh, baiknya. Lepas dah iktikaf buat apa lagi mana jemaah? Ada dah, tidur. Buat hari Jumaat ada mungkin ni. Itu benda sunat deh. Benda makruh ke, benda sunat ke, benda haruh ke, banyaklah. Benda makruh. Cuba bila 5 perkara. Gapo benda makruh? Kalau kita buat tu tak janji pahala, tu tak bagi seksa. Mana makruh kalau buat tak ada gapo, tak buat tak ada gapo, tapi kalau tinggal benda makruh boleh pahala. Nak 5 je. Makan budu. Makan wakta. Jadi ulu ye. Wadah ye. Apa? Isak rokok yang 5. So lagi. Ding, so lagi ding. Makruh so lagi. Oh Allah. Gapo so lagi makruh so lagi. Habis licin dah. Budu poyok-poyok ya habis dah. Tiap-tiap bagi yang membang ke mulut maka makruh dah. Deh. Pejam mata dan semaya makruh juga. Tu. Makruh. Kalau bila benar haruh, apa makna benar haruh? Kalau buat tak boleh pahala, tak buat mana kalau buat tak berdosa, kalau buat tak boleh pahala. Kalau tinggal pun tak boleh pahala, tak berdosa juga. Benar harus. Gapo nak 5 perkara ya? Hari bila ngata nyawa ding. 5 perkara benar haruh gapo ni? Benar harus ni. Buat tak apa, tak buat tak apa. 5 perkara. Tak tahu buat ni dia. Gapo? Ring. Tidur, jalan, makan, minum, buang, naik kereta, naik motor harus berlaku tu. Terbaik. Maka ingat bila sebut kata tabligh sifat yang wajib bagi Rasul, maka wajib bagi orang yang Rasul ni menyampaikan perkara hak Tuhan suruh menyampai itu kepada makhluk. Apa? Daripada hukum-hukum, kena ke benda tu halal, benda tu haram, dan ilmu-ilmu daripada ilmu-ilmu yang Allah Ta'ala suruh mereka itu Rasul menyampai, maka Rasul menyampaikan. Dan ada kala lagi dia kata dan lain daripada ilmu, lain daripada hukum hakam tu. Apa lagi? Daripada doa-doa. Doa-doa Nabi ajar ke suruh para sahabat dia tu. Dan lagi pula gapo? Daripada kisah-kisah. Dan menyata akan dia baginya dan menyata menerang akan dia akan barang tu baginya bagi makhluk, maka menyata ia maka menerang ia Rasul akan dia akan barang tu baginya bagi makhluk dengan terang. Bila Allah Ta'ala suruh menyampaikan segala utusan Allah Ta'ala, maka Tuhan wahyu kepada Rasul untuk menyampaikan kepada makhluk, maka Rasul menyampaikan daripada segala hukum-hukum dan ilmu-ilmu dan doa dan kisah-kisah tu. Tapi ingat, Rasul dia bila menyampaikan kepada manusia, dia menyampaikan dengan jelas, dengan terang. Dengan jelas, dengan terang. Makna apa sini? Tidak ada satu cakap tidak ada satu ajaran daripada Rasul-Rasul yang bila Rasul duk royak, maka umat-umat dia tak faham. Tak ada. Bila Rasul, tak kira utusan Allah Ta'ala semenjak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi SAW, bila Rasul-Rasul dia ucap ke, dia mengajar, dia ceramah, dia khutbah, dia ajar kepada umat dia, tidak ada seorang habuk pun umat dia hak tak faham. Mana kata dia mengajar, dia menyeru dan dia menyampaikan kepada manusia dengan jelas, dengan terang, dengan nyata. Ada ke orang yang Rasul kecek tak berapa nak butir mana nolek. Umat dia keruk kening nak dengar. Tak faham Rasul mengajar apa. Tak ada. Orang yang Rasul wajib mereka itu bersifat dengan tabligh. Bila ia tabligh, automatik ada dah. Orang yang Rasul ni ia menyampaikan dengan fasih, dengan jelas, dengan terang. Ada seorang Rasul ya, hak kecek tak berapa butir mana. Siapa ni? Rasul ke apa?
Hak kecek tak berapa nak fasih mana? Siapa? Ya? Yang Nabi Musa lidah dia kena dibagi api. Bila dia kecek tak berapa nak butir, tak berapa fasih mana. Maka Allah Ta'ala utuh ke orang hak semasa dengan Nabi Musa. Siapa dia hak menolong dakwah? Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun fasih. Tu. Lagi pula bila Rasul dia menyampaikan hukum-hukum Tuhan daripada wahyu hak Tuhan suruh menyampaikan kepada makhluk, maka Rasul dia menyampaikan dengan nyata, dengan jelas, dengan terang model. Maka ia kata di sini lagi, maka menyata ia akan dia baginya dengan terang, dengan jelas. Ada kalanya menyata menerang tu dengan perkataan. Rasul-rasul ni kadang-kadang dia menyatakan hukum kepada umat-umat dia dengan perkataan. Moga ni Tuhan suruh, moga ni Tuhan tak suruh, moga ni halal, moga ni haram, moga tu wajib. Kadang-kadang Rasul dia menyampaikan dengan perkataan. Dan ada kalanya menyata menerang tu dengan perbuatan. Makna kerana kadang-kadang semata-mata perkataan tu ada kesambaran lagi, tak siap lagi. Lalu itulah Rasul ni ia buat untuk nak menghilangkan kesambaran. Ada hukum hak Rasulullah ni dia ajarkan kepada para sahabat dengan perbuatan. Ada tak? Ada. Makan kadang kalau Nabi kita makan berdiri, Nabi kecil berdiri, Nabi semaya kadang-kadang semaya Nabi tak ingat lupa semaya zuhur 2 rakaat. Tu Nabi nak ajar dengan perbuatan. Tu dia panggil ta'limul ummah. Nabi nak ajarkan umat dia, para sahabat dengan kelakuan perbuatan Rasulullah. Dan ada kalanya ajar dan menerangnya Rasulullah dengan sendiri, Nabi buat sendiri. Dan ada kalanya dengan wasitah. Apa wasitah? Perantaraan. Perantaraan. Nabi tak buat, tapi orang lain buat. Mana? Orang perantaraan dengan orang lain. Seperti mana? Nabi kita suruh supaya menulis ke surat kirim kepada Raja Rom dan Farisi. Supaya masuk agama Islam tu. Nabi suruh ke sahabat tulis surat kirim. Nabi tak buat. Itu pun masuk dalam makna menyampaikan oleh Rasulullah juga, tapi melalui orang lain. Atau Nabi suruh para sahabat mengumpulkan zakat. Nabi tak buat, tapi Nabi suruh puak-puak sahabat tu kumpulkan duit zakat. Maka semua ni dia tidak buat sendiri, hanya melalui orang. Tu orang panggil wasitah. Supaya dapat mengikut, yang mengikut oleh Allah. Titah. Apa titah? Suruhan. Supaya dapat mengikut titah dan menjunjungkan dia, menerima, melakukan akan barang tu. Adapun barang yang dilarangkan mereka itu Rasul daripada menyatakan, daripada menyampaikan kepada seseorang, maka tiada harus bagi mereka itu menyatakan dia, maka tidak dapat mengetahuikan dia oleh seseorang daripada umat, maka tidak ada makna bagi pertanyaan seseorang kita apa ia. Dan adapun barang yang diberi pilih kepada mereka antara menyampai dan menyembunyi, maka harus bagi mereka itu menyata bagi siapa-siapa yang ia suka, dan menyembunyikan dia daripada yang lain, maka nyata daripada ini bahawa barang yang diwahyu akan dia itu 3 bagai, jebit 3. Ingat ni buat kesimpulan, bagi hak Tuhan wahyu kepada orang hak Rasul ni ada 3 macam, 3 bagai, 3 jenis. Yang pertama, Allah Ta'ala wahyu kepada orang haji Rasul. Allah Ta'ala wahyu kepada orang haji Rasul menyampaikan kepada umatmu atau menyampaikan kepada makhluk, maka orang haji Rasul itu wajib kena menyampaikan. Yang kedua, wahyu daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul, dan Allah Ta'ala melarangkan Tuhan lagi Rasul untuk menyampaikan kepada orang lain, maka ini Rasul dia tak boleh menyampaikan kepada orang lain. Yang ketiga, wahyu daripada Allah. Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul, beri pilih, harus bagi Rasul nak royak kepada orang pun boleh, tak seroyak kepada orang lain pun boleh. Maka ini harus bagi Rasul, dia nak royak kepada siapa-siapa yang dia suka nak royak. Ketiga tu dia kedak tu.
Manakala bila sebut kata wahyu, segala hukum-hukum Allah Ta'ala ni menyampaikan kepada Rasul, bukan semua bahagian tu Rasul wajib menyampaikan. Pahal lagu tu? Pahal kata wahyu, semua wahyu, adakah Rasulullah ni menyampaikan laku? Tak. Sahabat kita nak borong, bagi hak tu heroyak lagu mana kok Nabi, lagu tu dah Nabi kena menyampaikan. Tak betul. Hak kata sifat tabligh, hak wajib pada Rasul ni, hak mana ni nak mengajinya, ialah hak mana tabligh? Tabligh ni ialah barang yang Allah Ta'ala menyampaikan kepada Rasul dan Tuhan suruh menyampaikan kepada makhluk. Hak tu jadi wajibnya. Okey. Bila Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul dan Allah Ta'ala lari pok Rasul menyampaikan, tiba-tiba Rasul pergi menyampaikan, apa hukum? Apa hukum? Tuhan wahyu kepada Rasul. Kamar dia tu lari pok Rasul menyampaikan. Tiba-tiba Rasul pergi menyampaikan, apa hukum? Mustahil. Ada kalau perkara hak Tuhan mewahyukan kepada Rasul dan Allah Ta'ala suruh Rasul menyampaikan, dan Rasul menyampaikan kakah lagu tu, apa hukum? Wajib. Allah Ta'ala pilih kepada Rasul nak menyampaikan tak apa, tak sesiapa, tak apa kepada makhlukku. Maka hak ni apa hukum Rasul menyampaikan? Harus. Rasul pergi menyampaikan bagi hak Tuhan lagi menyampaikan, apa hukum? Rasul pergi menyampaikan bagi hak Tuhan lagi menyampaikan, apa hukum? Mustahil. Rasul pergi susuk bagi hak Tuhan suruh susuk, apa hukum? Rasul pergi susuk bagi hak Tuhan suruh menyampaikan, apa hukum? Rasul pergi susuk bagi hak Tuhan suruh menyampaikan, apa hukum? Mustahil. Rasul pergi menyampaikan bagi hak Tuhan suruh menyampaikan, apa hukum? Wajib. Okey. Rasul pergi susuk bagi hak Tuhan suruh susuk bagi tu, apa hukum? Ubel aja. Mula ubel aja. Rasul pergi susuk bagi hak Tuhan suruh susuk, apa hukum? Wajib. Kita nawi pahal kata tabligh ni bukan ada setakat je. Hak kata sifat wajib tablighnya bagi Rasul ialah Rasul menyampaikan bagi hak Tuhan suruh menyampaikan. Adapun kalau bagian ni Tuhan wahyu kepada Rasul tapi Allah Ta'ala tak suruh menyampaikan, maka hak ni mustahil Rasul menyampaikan. Ada kala wahyu Allah Ta'ala waktu turun mai kepada Rasul dan Allah Ta'ala pilih kepada Rasul nak royak tak apa, tak seroyak apa tak apa, hak ni harus Rasul menyampaikan. Okey. Maka hak siapa maklumat kepada kita di hari ni ialah perkara-perkara yang Allah Ta'ala suruh menyampaikan kepada kita dah. Quran 30 juz daripada hadis-hadis Nabi, hak Nabi duduk royak pergi semua tu adalah daripada perkara yang Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul dan Rasul tu pula Allah Ta'ala suruh menyampaikan siapa kita di hari ni. Adapun perkara hak Tuhan siapa kepada Rasul dan Allah Ta'ala lari pula siapa kepada makhluk, ada ke tak ada? Ya dah main mari ke? Ada tak? Ada ke tak bagi hak Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul tetapi Allah Ta'ala lari Rasul royak kepada orang? Ada ke tak ada? Ada tak? Ada ke tak ada? Hak tu kata tak ada, orang kata ada. Kalau tak ada separuh, ada separuh. Ada ke tak ada ding? Ada. Tak ada ke tak tahu? Ada ke tak bagian ni hak tu royak ke Nabi? Bukan? Batu Allah Ta'ala lari Nabi sapa kepada makhluk. Ada tak gitu? Faham tak ni? Allah Ta'ala wahyu kepada Rasul. Allah Ta'ala lari Rasul tu sapa kepada orang lain. Ada ke tak lagu tu? Dia kata ada tak? Tak ada. Orang lain? Ada dah. Ada. Bagi lagu tu ada. Ada bagi Allah Ta'ala royak ke Rasul tapi Allah Ta'ala tak pun Nabi royak kepada umat dia. Ada. Hak minggu kemarin dek royak ada ke hadis Nabi kata gana lau ta'lamuna ma a'lam la dahiktum qalilan wala bakaitum katsira. Rasulullah kata sekira jikalau mung tahu bagi hak aku tak tahu. Kalau mung tahu
Kalau mu tahu bagi hak aku tahu, kata Nabi. Kalau mu tahu bagi hak aku tahu, bermakna kita tak tahu. Nabi kata kalau mu tahu seperti mana bagi hak aku tahu, nascaya mu suka tu sikit ya hidupmu. Banyak menangislah mu tu. Pas kita lah ni banyak suka pada menangis. Pasal apa kita banyak suka? Dengan sahabat kita tak tahu bagi hak Nabi tahu. Situlah kita boleh faham kata ada juga bagi hak kita tak tahu tapi hak Nabi tahu. Ada bagi hak Nabi tahu tapi Nabi tak royak kepada umat-umat dianya. Maka itulah faham kata ada juga perkara hak umat tak boleh nak tahu. Hanya Allah Taala royak wahyu kepada rasul saja. Pasal apa? Kalau umat dia tahu, tak ada seorang habuk hak tak mari sejid. Tak ada seorang habuk hak tak mari dengar orang mengajar. Tak ada seorang habuk pun hak masuk agama Syiah. Tak ada seorang habuk pun di kalangan tak tutup aurat wahai ngopak. Tak ada. Semua pakai taat belaka Tuhan dengan sahabat tahu rahsia-rahsia hak Nabi tahu. Sahabat itulah Nabi kita boleh duduk tak makan kok. Nabi kita tak ada tidur, tak boleh hak kok. Nabi kita tiap-tiap hari berjihad dakwah agama Islam sampai kepada dihina oleh manusia, dia sanggup. Kerana apa? Kerana dia lebih tahu rahsia yang Allah Taala wi Rasulullah tahu. Kita main mengaji boleh gapo? Tak boleh gapo pun. Kalau main saja yang marinya. Muka tak nampak. Rasulullah kata saya kira kalau mu tahu semaya Jumaat duk sahwa ni, kalau mu tahu rahsia Allah Taala ubi ganjaran banyak mana, nascaya kamu itu kena menguni nak duk sahwa. Bahlah ni pakat buruk duk belakang ke depan. Pakat duk belakang. Pasal apa? Pasal mu tak tahu ganjaran hak Tuhan nak bui. Orang hak tak mengaji agama, pasal apa dia tak mengaji? Pasal dia tak tahu kelebihan mengaji agama. Hak Nabi kata al-ilmu khairun minad dunya. Ilmu lebih baik daripada dunia dan baik dari dunia lagi. Dan mari mengaji, mari belajar ilmu agama, dengar sajanya. Tak kena berzikir, tak kena baca Quran, tak kena pergi wasabih gapo kali, mai duk selo je. Dengar dia mengajar. Maka Nabi kata khairun min alfi rakaatin. Lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat lagi. Apa? Lebih baik daripada semaya sunat 1000 rakaat. Mari dengar dia mengajar je. Duit api kita tak nak bayar. Kipas masjid pasal belaka, api-api pasal belaka. Kapek masjid Halawidah. Dinding cia untuk kita menyana tu buat siap dah. Sejid. Taknya mari lagi. Hak Nabi royak lagi ni, bila mu menuntut cari jalan menuntut ilmu agama, Allah Ta'ala wi jalan kemudahan untuk masuk dalam syurga. Pas tak ada gapo dah. Ada gapo dah dengan sahabat tu tak ramah. Tu nak royak kata menyampaikan. Begitu juga kita umat Nabi SAW, bila kita ada ilmu, maka tak boleh sembunyi. Katimul ilmi mal'unun. Nabi kata. Orang yang sembunyikan ilmu dilaknatkan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada syarat dia lah. Ingatlah, kalau kita ada ilmu, kita wajib mengajar kepada orang. Jaruan ni, ya atas dunia dua golongan manusia. Yang pertama golongan orang yang mengajar. Yang kedua golongan orang yang mengaji. Dua ni ya. Bila mu pandai, kerja ilmu mengajar. Bila mu tak pandai, kerja ilmu, dia sudah dengar mengajar. Tapi lah ni balik orang mengajar kena dengar orang tak mengajar. Anak murid arah lah ni. Anak murid kata kan ni, tak ni. Orang-orang tak ngaji, orang kampung tak ni. Dulu ulama orang alim arah ke orang tak reti. Lah ni orang tak reti arah ke orang alim. Hebat ke? Orang dulu ngaji kitab ayat serayu. Tok guru tak buat kitab dah masa dulu. Tok guru kitab dia dah ada dah. Tok guru lah ni kalau main ngajar tak ingat buat kitab kelik ambil mula. Bahasa ilmu duduk dalam kitab. Tok guru dulu mari royak kecek bereh lagu tu. Bahasa ilmu duduk dalam dada dah tok guru dulu. Tok guru lah ni ilmu dalam kitab. Bila tok guru mari dengan tak ada kitab, anak murid penuh kitab saja. Depan anak murid tu putih dengan kitab saja, dengan kalipun lagi, dengan rawak lagi, dengan buk dengan kitab lagi. Dulu
Learning tok guru buat main kitab, anak murid tak buat main kitab pula doh. Hebat dia tok guru lagi. Hebat lagi dia. Ha, tu ayat katanya. Maka katanya ulama, orang alim adakah wajib dia mengajar tak? Sekira kalau orang tak perlu kepada ilmu. Bila ada orang perlu kepada ilmu dan tempat tu juga tak ada dah orang mengajar, maka wajib dia kena mengajar. Contoh, tempat ni ramai dah yang mengajar, maka kita tak wajib mengajar dah. Tapi sekira dalam kampung tak ada orang hak pandai, tak ada orang mengajar soal habuk dah, dan orang pun mustahak nak kepada ilmu, dan kita pun alim, wajib kita kena mengajar. Lagu tu sebab ilmu ni kadang-kadang kita nak ingat harga ilmu ni. Harga ilmu ni setara mana kedudukan dia, setara yang Allah Ta'ala mana katanya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i kata al-ilmu nurun. Ilmu adalah nur cahaya. Ilmu adalah nur cahaya. Wa nurullah, dan nur cahaya Allah Ta'ala ni la yuhda li'asi. Allah Ta'ala tak beri pun ilmu kepada orang yang deraka kepada Allah. Ya, kalau kita tengok sungguhlah kaji kepada ilmu ni ada 3-4 martabat. 3-4 kelas ilmu. Yang pertama, kita nak dapat ilmu kena buat lagu mana? Kena usaha, kena mujahadah mengaji. Kalau orang ni duduk saja duk tak tahu apa nama, dia tak akan dapat ilmu. Nak dapat ilmu kena mujahadah. Nak dapat duit pun kena mujahadah juga supaya. Okey. Nak ada duit, nak ada pitih, nak ada perkakamah, nak ada muka-muka ni pun tak lepas daripada usaha juga. Tetapi bila nak kepada ilmu pun kena mujahadah juga, kena usaha juga. Kena usaha juga. Kemudian bila boleh harta dah, dengan sahabat usaha kerja pagi sampai gelak tak ada, semaya bel tak tahu gapo nama hulu hilang, boleh harta banyak. Dengan sahabat usaha. Kalau orang ni pula usaha kacau lah dia mengaji agama, insya-Allah dia dapatnya ilmu. Tapi ilmu hak dia boleh ada pula. Kelas yang keduanya dapat beramal kedak dengan ilmu dia. Supaya juga dengan harta pun. Bila dapat harta banyak dah, kita boleh berguna kedak dengan harta hak kita. Supaya nak royak radak kelas dia tu supaya tahu tu. Bila ada harta, maka Allah Ta'ala akan soal, akan tanya pula di hari akhirat esok, satu demi satu daripada harta yang kita ada. Itu perlu pulaknya kita. Tapi bila ada ilmu banyak, orang ni lepas cuh di hari akhirat esok. Tapi bukan lepas cuh saja dah, Allah Ta'ala akan tanya pula ilmu tu mu beramal kedak. Nak beramal dengan ilmu tu payah. Beramal dengan ilmu dua dah, ingat molek. Beramal dengan ilmu ni dua perkara. Yang pertama, kita boleh mengajar kat orang kedak. Nak tanah alamat kata ilmu kita berkat tak berkat, ilmu kita boleh beri manfaat kepada orang lain kedak. Kita boleh mengajar orang kedak. So, yang kedua, kita boleh buat kedak hak kita mengaji tu. Kalau kita mengaji berapa belah tahun dah menunggu orang mengajarnya. Tapi masih perangai sepengah iblis lagi. Tak ada barakah ilmu. Tak ada barakah ilmu. Tapi kalau dia mengaji sikit ya, tapi dia boleh buat, alhamdulillah, boleh beramal dengan ilmu. Bila dia boleh beramal dengan ilmu pula, maka gapo yang nak jagakan kehormatan ilmu, jangan sama sekali jatuh maruah, jatuhnya maruah kehidupan ahli ilmu. Allah tahu tu. Kita bila mengaji, kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita boleh royak ke orang. Bila kita boleh royak ke orang, serta kita boleh beramal dengan ilmu. Kena jaga pula adab-adab. Kisnya ilmu ada dari dada kita, jangan dibuat perkara-perkara yang membawa kepada maruah. Jatuh marbuh. Apa? Kecek menakir, tak tahu apa nama ponok umur hidup. Jatuh marbuh. Tak boleh tu. Tidak beradab dengan ilmu. Makai ikut depok jatuh marbuh. Kerana mung ada ilmu, mung kena jaga ilmu. Standard ilmu tu. Tu kedudukan ilmu. Sahabat tu Sayyidina Ali, ada orang mai tanya dia, orang Yahudi mai tanya, wahai Ali, aku nak tanya. Yang pasal masa tu Sayyidina Ali jadi khalifah. Tiba-tiba orang Yahudi ada 10 orang. Dia berdeki kepada Sayyidina Ali, tak puas hati kepada Sayyidina Ali, maka fak Yahudi dia bersorak. Dia bersorak lagu mana?
nak jatuh Sayyidina Ali dengan soal. Dia nak pergi soal, nak pergi tanya Sayyidina Ali, we kira kata Sayyidina Ali jawab tak boleh dah. Maka kumpulan hak mula-mula dia mari cari Sayyidina Ali, dia kata, wahai Ali, aku nak tanya mu, ilmu dengan harta ni lebih mana? Sedap juga Yahudi ni mari. Kita kata soalan hak mudah ya. Kalau dia tanya ilmu dengan harta lebih mana wahai Ali, Sayyidina Ali jawab lalu dah kata ilmu lebih daripada harta. Yahudi tanya, wahai Ali, bapa boleh jawab kata ilmu lebih baik daripada harta? Dengan sebab ilmu boleh jaga dirimu, tetapi harta boleh merusukkan dirimu. Tu soalan yang jawapan yang pertama. Mari pula golongan yang kedua, wahai Ali, ilmu dengan harta lebih mana? Soalan tu dah ya. Ali kata lebih ilmu daripada harta. Bapa boleh kata ilmu lebih daripada harta? Dengan sebab bila mu ada ilmu, orang mari cari kau rapat denganmu. Bila mu ada harta banyak, orang kau jauh denganmu. Sungguh. Bila mari pula golongan yang ketiga kata, wahai Ali, ilmu dengan harta lebih mana? Ali kata lebih ilmu daripada harta. Kerana apa wahai Ali? Ali katanya dengan sebab ilmu itulah boleh mendekatkan dan membaikkan manusia, padahal harta itulah boleh membawa kepada seteru yang ramai. Seteru yang ramai. Akhir sekali puluh orang, mari puluh orang soalan hak tuluk, jawab perang lain berlaku kata Sayyidina Ali. Akhir sekali Sayyidina Ali kata ilmu lebih baik daripada harta, dengan sebab ilmu boleh membawa kepadamu takut kepada Allah, sedangkan harta boleh membawa kepadamu takabur jauh dengan Allah Ta'ala. Tu sahabat kita nak mengaji, kita ni bukan masuk dalam golongan orang mengaji, kita orang dengar je ni ya. Kita masuk golongan orang dengar tak apa dah. Mari dengar ya dah tu. Kalau mari dengar tok guru tua kok tak sudah berapa kalinya carinya tak berjumpa. Artinya anyonya yang pertamanya, yang kedua dua butinnya, belah-belahnya tak pecah-pecahnya. Ya, siapa kisah tak jumpa nya duk mana. Habis takat tu kita akan hubung pula mengrepek insya-Allah seperti mana yang tersebut muka 45 dah. Mustahil lawannya iaitu menyembunyikan barang yang disuruh dengan menyampainya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Ada soalan? Orang mati payah. Orang mati payah sipeh. Lepas tu? Orang mati payah sipeh dengan sahabat gapo? Nak kita nyebek tak faham soalan. Orang mati payah sipeh. Siapa dia sipeh mayat? Sipeh kau orang hak sipeh mayat? Orang mati ramut dah. Tak sipeh-sipeh lagi. Lepas tu? Jadi buat apa payah? Tanya keluarga dia, buat apa buat payah Jadi gini, bila orang mati dalam agama, kaya katakan dalam Rasulullah kata tu al-ajalah minasyaitan, gaduh-gaduh daripada syaitan. Malaikat 4 perkara kan. Yang pertama nak gaduh boleh. Nak gaduh boleh dan kena gaduh. Yang pertama bila seorang Islam mati, maka mu kena bergaduh sipek ke mayat jenazah dia. Nak gaduh. Ya hak molek sekali bila mati, cara lalu dah. Cara lalu dah. Uruh ke jenazah lalu dah. Anak dia Jepun tak kelik lagi, kut dia lah. Anak dia bakok tak kelik lagi, tak apalah. Pasal apa anak kelik pun tak hidup mula dah mayat pun. Cara dia dah. Mani bila nak mani adalah adab-adab dia, sunat dia tu, pelemuk ke seni mayat gapo tu, cara hak tu hak siap gapo gi semaya mayat tanis lalu dah. Hak tu lah yang afdal, hak molek sekali. Pasal gapo tu? Pasal gapo kau mayat tu kena segera kita cara tanis
Yang pertama, dengan sebab mayat tu, kalau mayat yang baik, dia nampak dah tempat hak dia nak duduk dalam kubur tu tempat gapo. Dalam syurga ke neraka, dalam kubur dia nampak dah. Yang kedua, kalau mayat tu mayat hak tak baik, dia nampak dah azab dalam kubur hak dia nak duduk tadi tu. Maka bila kita buat cepat mayat, sekiranya kalau mayat ni baik, mayat tu pula tolong berdoa kepada kita supaya kita ni orang yang bahagia atas dunia. Kerana kita pergi usung cara ke mayat dia cepat-cepat untuk pergi letak ke dia tempat yang baik. Dia berdoa pula kepada kita. Tapi kalau mayat ni mayat jahat, kita pergi ramak-ramak cara dia. Dia dah akan supuh kepada orang hidup atas dunia tu lagi. Ya wailaha, hei celaka nak kat komando duk supuh kat orang hidup tu. Tu. Maka kena kita cepat-cepat juga. Kita ni adab budaya kita, anak duk jauh tak boleh dah, moga ibu mati dah, pok mati dah ni, cukup lah. Anak-anak cucu ada belako, sepupu 2 3 4 5 6 7 8 9 pupu buat klik belako lah. Nak pergi tengok mayat ni terakhir dah ni, tak payahlah. Nak tengok tu masa hidup. Anak hak tak ada nak cara kepada ibu bapa, duk jauh lagi ni, lagu mana duk jauh lagi ni, tanya lah ayah ibunya. Tak apalah, dia klik main nak berdoa lah kepada ayah ibu dia nya. Nak tengok ayah, nak cara kepada ibu bapa masa hidup. Bila ibu bapa mati ke, tak ada nak cara, sudah mayat gapo, usung mayat pergi kubur, dia payung pula kat mayat. Tak kena payung dah kat mayat, payung kat mu. Mayat tak panas dah. Bila mati ke, anak tu ada duit. Bina batu nese Allah kubur kan. Batu nese mak pok yang muka kakak ada duit. Dia bina sepengah kondo. Kubur ibu bapa dia tak ada payahlah. Masa nak bina masa tepat ibu bapa mu hidup dulu. Ibu bapa duduk yak tiri. Yak bluebell rumah mu tak beki hak tu. Tak ada guna dah. Tapi hendaknya we cepat-cepat. Makruh dan tak berapa comel kalau kita kira ke nak cara kepada mayat we lama tak molek. Mayat berapa hari tu? Tak kata sebulan dah mayat mati mau sakit, dia tak dalam peti sejuk kan? Kata waris-waris dia ada tak? Kalau waris-waris dia ada, wajib kena sipel dah. Nak kau ciduk dengan bomu? Minta lah. Duduk dengan polis? Sudahlah, main dadu lah. Kerana dia nak siasat dah tu. Malaysia lah ni. Malaysia, kalau Malaysia kan cara dia. Nak tahu cara dia. Kita nak buat arwah. Boleh ke tak? Muka dia tak sipil lagi kita. Lah sikit sangat je. Boleh berdoa Muka dia mati dah. Dia mati dah, tak tanah dalam kubur lagi. Kita buat arwah lalu tak ada gapo. Hari yang mati tu kita buat arwah lalu dah. Bukan kata kena nanti bodal tanah kali kubur dulu baru buat arwah dak. Kata mati boleh buat arwah lalu dah. Kalau sebulan dah duduk dalam peti sejuk, dadu tak buat tubik, tak boleh buat arwah lagi, nyanyo. Boleh buat arwah, boleh telking ke apa siap dah. Pasal yang mati dah. Tak ada dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa wasi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan li wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.